أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Apa khabar para jemaah semua? Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah pada hari yang mulia ini kita akan meneruskan sambung tadabbur dan rahsia hari kiamat. Kita masih lagi dalam rahsia kebangkitan. Kita mulakan dengan baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yamla'u as-samawati wal ardi wa ma bainahuma ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلق عنا أبواب عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا السكينة وحفنا بالملائكة ونسألك اللهم ربنا أن تغشانا بمنك وجودك وعفوك وإحسانك وكرمك إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga para jemaah semua sihat dan afiat, dan harap kita semua insya-Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita akan meneruskan sambung tadabbur dan rahsia ialah hari kebangkitan. Seperti yang kita tahu bahawa hari kiamat, yani hari kebangkitan pasti akan datang. Kiamat akan datang ialah selepas malaikat Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala. Apabila malaikat Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala, semua manusia bahkan semua makhluk akan hidup semula. Kita ialah lebih fokus dengan manusia. Kita ialah lebih fokus dengan kebangkitan manusia. Pasti hari kiamat akan datang. Tidak ada keraguan. Kita kena faham, kita kena yakin, dan kita pun kena bersedia. Kita kena tahu ini. Kita kena memahami rahsia itu. Tak boleh kita hanya hidup lalai. Nanti bila hari kebangkitan itu
sudah jadi apa yang kita akan buat. Oleh itu, kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kiamat, yang berbicara tentang hari kebangkitan. Oleh itu, para jemaah, kita ialah mesti tahu keadaan kita. Sebab ramai orang di dunia ini ialah memang sibuk sangat dengan keadaan mereka di dunia, tapi terhadap keadaan hari kiamat mereka ialah lalai. Sebenarnya itu ialah masalah. Selepas malaikat Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala, banyak perubahan yang akan jadi. Oleh itu, kita ialah mesti tahu, bagaimana keadaan, bagaimana perubahan, supaya kita ialah bersedia. Kalau tidak, macam mana? Kalau tidak, bagaimana? Oleh itu, kalau kita rujukkan kepada Al-Quranul Karim, kalau boleh para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh silakan buka suratu Maryam alaiha salam. Boleh buka surah Maryam. Tengok dalam surah Maryam. Surah Maryam, surah 19. Okay. Buka surat 311. Buka surat 311. Ayat 95 suratu Maryam. Okay. Pada ayat 95 surah Maryam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan sendirian. وكلهم, dan semuanya, kulluhum, semua manusia, semua orang yang akan datang ke dunia ini, semua orang, wa kulluhum, akan datang, wa kulluhum ati, datang kepada siapa? Kepada Allah.
Oleh itu, para jemaah, kita kena faham ini. Tidak ada keraguan. Kita ialah mesti yakin 100% bahawa sebagaimana kita datang ke dunia ini dan kita ialah hidup di dunia ini sekarang, pastilah kita akan datang pada hari kiamat. Wa kulluhum atihi. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hari kiamat, hari kebangkitan, selepas malaikat Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala. Selepas Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala, semua orang akan datang kepada Allah. Semua orang akan datang kepada Allah. Semua akan datang jumpa Allah Azza wa Jalla. Okey. Semua akan datang dalam keadaan yang macam mana? Farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati sendirian. Semua orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat ialah dalam keadaan sendirian. Allahu Akbar. Itu masalah besar. Itu ialah masalah besar. Sebab ramai orang sekarang lalai. Ramai orang sekarang tidak tahu semua ini. Maka berkataan bersendirian meruntuhkan seluruh ilusi dunia. Hanya berkataan farda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Satu kali. Satu berkataan. Ialah hanya berkataan bersendirian. Berkataan ini ialah akan meruntuhkan seluruh ilusi dunia. Maksudnya, tiada pengikut langsung farda. Tengok bagaimana keadaan kamu di dunia ini. Bersama kamu ialah ada keluarga, sekeliling kamu ialah ramai orang boleh bantu, ramai orang boleh tolong. Tapi akan datang pada hari kiamat, tiada pengikut langsung. Akan datang pada hari kiamat, tiada sahabat. Tiada sahabat. Akan datang pada hari kiamat, tiada kedudukan. Tak ada. Akan datang pada hari kiamat, tiada gelaran. Tak ada. Akan datang pada hari kiamat, tiada perlindungan. Dan tiada status sosial. Semua ini tak ada. Itu makna firman Allah Azza wa Jalla,
فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah. So hanya engkau datang dengan hatimu yang akan datang dengan kamu hanya hati kamu dan amalan kamu, dan hari kiamat itu hanya engkau dengan Tuhanmu sahaja. Allahu Akbar. Maknanya para jemaah, hari kebangkitan itu bukan hari biasa. Bukan sekadar ialah cerita tentang kiamat sahaja. Tidak. Sebenarnya para jemaah, ini ialah bagi kita sebagai kesedaran. Sebagai kesedaran. Yani seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mahu kita sedar. Allah Subhanahu wa ta'ala mahu kita ialah tahu. Allah mahu kita sedar. Allah mahu kita tahu perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu kita lalai. Tak mahu. So, para jemaah, kita akan keluar dari kubur lepas kita dengar sangkakala. Ingatlah sekarang keadaan kamu bagaimana. Kalau kamu ialah mahu bermusafir, nak pergi ke luar negara, berapa ramai yang boleh ikut kamu ke airport? Bagaimana kalau awak balik dari luar negara, berapa ramai akan ialah menyambutmu? Kalau awak ialah sakit, pergi ke hospital, berapa ramai pergi sekali dengan kamu? Berapa ramai yang boleh bantu kamu? Ya ilahi ya Allah. Okey. Kalau dudukkan kamu tinggi, berapa ramai pengikut kamu? Ingatlah semua ini akan datang basal. Lepas dengar sangkakala, sudah ada banyak perubahan. Sudah ada awak keluar dari kubur, tak ada siapa-siapa dengan kamu. Hanya tinggalkan kamu seorang. Benar, awak memang ada ibu, ada ayah, ada isteri, ada anak-anak, adik-beradik, sahabat. Semua ini ialah sekeliling kamu di dunia. Semua ini ialah sayang kamu di dunia. Okey, tak ada masalah. Tapi awak kena tahu, semua ini pada hari kiamat akan sibuk, sangat-sangat sibuk. Sebagaimana awak pun sibuk. Okey, tak ada orang akan ingat kamu. Tak ada orang akan berfikir langsung terhadap kamu. Tak ada, tinggal awak seorang. Hanya dengan hati kamu, dengan amalan kamu, dengan Tuhan kamu. Ya Allah. Oleh itu, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan ini sesuai dengan suasana
berhitungan. Keadaan ini bila kamu datang pada hari kiamat bersendirian, hanya dengan 3 ini sahaja, hati kamu, amalan kamu, Tuhan kamu, ini sangat sesuai dengan suasana berhitungan. Kerana berhitungan tidak memerlukan pakaian yang indah. Tak ada pakaian langsung. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah, semasa kita lahir, yani bila kita keluar dari perut ibu, memang kita keluar dalam keadaan telanjang, tak ada pakaian. Tapi keluarga kita ialah sudah sediakan pakaian untuk kita. Yakni bila kita keluar dari rahim ibu, terus masuk dalam pakaian. Terus tutup aurat kita. Hari kiamat lain para jemaah. Keadaan yang sesuai dengan perhitungan, dengan hisab, ialah awak datang pada hari kiamat tak ada pakaian. Ya Allah. Tetapi awak tidak memerlukan pakaian langsung. Tetapi memerlukan hati yang sejahtera. Di dunia ini kita ialah mengutamakan pakaian. Di dunia ini kita ialah mengutamakan perhiasan. Tapi pada hari kiamat, pakaian tidak penting langsung. Bahkan tak ada pakaian langsung. Tak ada pakaian. Yang amat penting pada hari kiamat ialah hati. Okey, hati yang sejahtera. Lagi tidak memerlukan ialah image yang baik di hadapan manusia. Kita di dunia ini para jemaah ialah kita cuba jaga. Kita cuba di dunia ini ialah jaga image kita. Khusus di hadapan manusia. Hari kiamat, tak ada langsung orang akan berfikir terhadap orang lain. Tetapi hari kiamat memerlukan catatan amalan yang baik di sisi Allah. Itulah para jemaah. Hari kiamat kita semua ialah akan fokus dengan dua benda, dua perkara yang amat penting bagi kita. Hati dan amal. Itu sahaja. Okey? Semua yang selain amalan kita dan hati kita tidak penting. Okey? Okey, Haji Nasir, boleh dengar? Boleh, Syekh? Okey, Tak ada alhamdulillah. masalah. Alhamdulillah. Okey, baik. Teruskan. Okey, faham ini para jemaah? Tengok di dunia ini, kita ialah sibuk dengan banyak
berkara. Okey? Kita sibuk dengan banyak perkara di dunia ini. Yani, kalau tak silap saya, para jemaah, rasa macam kita ialah, walaupun kita beramal, walaupun kita di dunia ini ialah mempunyai hati dan kita beramal. Bukan hari kebangkitan itu baru dapat hati. No, hati memang ada di dunia ini. Allah sudah berikan kita hati. Okay? Allah sudah memberi kita ialah hati supaya kita ialah memahami dengan hati kita. Tetapi berapa ramai yang hidup di dunia ini sekarang, para jemaah, hati mereka ialah sejahtera, atau hati mereka baik, atau hati mereka ialah bersih. Ramai orang di dunia ini hanya sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan macam-macam benda lain. Itu pun masalah. Itu pun masalah. Kenapa, para jemaah? Sebab kita kena faham ini. Saya bagi contoh. Okey? Kita ada urusan yang penting. Kita ada urusan yang sangat-sangat penting. Oleh itu kita jemput orang. Sebab nak buat mesyuarat, atau kita ialah mahu berbincang tentang perkara yang penting itu. Lepas tu kita sediakan makanan dan minuman dan tempat duduk. Kita yang sediakan tempat itu dan makanan dan minuman. Lepas tu kita ialah menjemput orang supaya kita ialah berbincang tentang perkara yang amat penting. Kemudian selepas orang yang dijemput itu hadir, kita nampak orang itu tidak sibuk langsung dengan perkara yang penting itu. Cuma kita nampak dia ialah sibuk dengan makanan, minuman dan tempat duduk. Hanya berfikir dan ialah sibuk dengan perkara itu sahaja. Okey, dia tidak pernah berfikir langsung terhadap mesyuarat atau terhadap perkara yang besar itu. Dia tidak pernah fikir langsung. Mengapakah kita jemput dia? Dia tak fikir. Dia pun tak tanya. Dia sudah dapat hadir. Masya Allah, nampak dia hanya fokus dengan makan, fokus dengan minum, fokus dengan hiburan, dengan berhiasan tempat. Dia tak pernah fikir langsung, kenapa aku di sini? Apa hal? Apa yang kamu perlu dari saya? Aku datang ke sini untuk apa? Apa perkara penting? Tidak. Maafkan saya kalau saya tanya para jemaah. So, pandangan para jemaah terhadap orang itu, bagaimana? Adakah orang itu bijak ke? Atau bodoh? Atau lalai? Atau jahil? Atau tak ada akal? So, apa pendapat para jemaah terhadap orang itu? Rasa orang itu baik ke atau tidak? Adakah itu yang normal ke tak? Itu yang biasa ke tak?
Yani kalau kita ada hal penting dan kita ialah memanggil orang supaya kita ialah berbincang tentang perkara itu. Kemudian nampak orang itu macam tak ambil berat. Orang itu macam tak pernah fikir langsung terhadap perkara yang penting itu. So, apa perasaan para jemaah terhadap orang itu? Kalau boleh bagi tahu saya. Haji Nasir. Ya, Syekh. Bagi saya, satu perkara yang tak baik. Satu perkara yang tak baik. Okey, maaf. Bagus Haji Nasir. Sangat bagus. Adakah ada siapa-siapa dari para jemaah puas hati dengan orang itu? Tidak, Syekh. Adakah? Tidak. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. So bagaimana kalau kita tengok para jemaah, ramai orang di dunia ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan makanan, minuman dan semua keperluan kehidupan kerana ada perkara yang amat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mahu mereka ialah berfikir terhadapnya. Ramai orang para jemaah lalai. Ramai orang tidak ambil peduli langsung. Ramai orang tidak pernah bertanya kepada diri mereka sendiri. Mengapakah aku berada di sini? Kenapa aku datang ke dunia ini? Macam mana saya datang? Siapa yang wujud saya? Mahu apa dari saya? Kalau kita ialah menjemput orang para jemaah, mesti ada tujuan. Mesti ada matlamat. Okey? Mesti ada matlamat. Kalau ada ialah majlis perkahwinan contoh, kemudian orang jemput kita, mesti ada matlamat. Mustahil orang menjemput kita atau ialah orang itu memanggil kita hadir pada majlisnya tanpa sebab, tanpa keperluan. Mustahil. Mustahil. Ramai orang hidup di dunia ini, makan, minum dan bernafas dan hidup di dunia ini tanpa mereka ialah bertanya diri mereka walaupun satu soalan. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku datang ke sini? Oleh itu para jemaah, bila kita baca dalam Al-Quran bahawa manusia ini ialah menzalimi diri mereka sendiri, kita kena faham. Awak pergi rumah orang. Kenapa awak pergi? Apa sebab? Orang jemput kamu dalam rumahnya. Apa sebab? Mesti ada tujuan. Bumi ini bumi Allah. Dunia ini milik Allah. Bukan kita yang datang ke sini sendiri. Kalau kita datang ke sini sendiri, tak ada siapa-siapa yang berhak tanya kita. Dan kita tak perlu juga ialah bertanya kepada diri sendiri sebab kita datang sendiri. Tapi kita tak datang ke dunia ini sendiri. Allah yang mewujud kita di dunia ini para jemaah. Oleh itu wajib atas kita semua ialah tanya diri kita. Tanyalah diri sendiri. Apakah aku berada di sini? Apa yang Allah perlu dari saya? Apa yang diwajibkan atas saya? Apa yang saya haruskan buat? Sebab apa para jemaah? Lepas kebangkitan, lepas kita dengar sangkakala kita akan keluar dari kubur, okay? Kita akan nampak ada banyak perubahan khusus dalam
keadaan kita. Banyak perubahan para jemaah. Allah berfirman tadi dalam surah Maryam, wa kulluhum ati, wa kulluhum semuanya, kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau biasa, semua orang akan datang pada hari kiamat. Akan datang jumpa siapa? Jumpa Allah. Wa kulluhum atihi. Ya Allah, pada hari kiamat selepas dengar sangkakala, dalam keadaan macam mana? Farda, bersendirian. Mana harta kita? Tak ada. Mana kekuasaan kita, kekuatan kita, pengaruh kita, kedudukan kita yang tinggi, mana pangkat kita, mana keluarga yang besar, keturunan yang tinggi. Mana semua itu hilang. Awak datang pada hari kiamat bersendirian, seorang. Hanya dengan hati kamu, dengan amalan kamu. Sama hati kamu ialah baik atau tidak. Sama amalan kamu pun baik atau tidak. Hati, amalan akan bawa dua-dua ini. Lepas tu ialah bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tapi bagaimana keadaan hati di dunia ini sekarang para jemaah? Hati kita sekarang sibuk dengan apa? Kita mesti tahu. Mesti para jemaah yang tidak tahu ini zalim ke diri sendiri. Semua yang tidak tahu ini akan berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Kena tahu ini sekarang. Ya Allah. So bagaimana keadaan hati kita di dunia ini? Sekarang para jemaah. Hati kita ialah sibuk dengan apa? Hati kita sekarang sibuk di dunia ini dengan apa? Ini masalah besar para jemaah. Sebab bila kita tahu hati kita ini ialah sibuk dengan apa, pastilah para jemaah kita akan bukan tenang, tapi mungkin kita sadar. Mungkin kita sadar. Ramai orang di dunia ini sekarang hati mereka ialah sibuk sangat-sangat dengan apa? Dengan dunia. Bila sebut dunia, yakni segala-galanya. Okey? Selain hati sibuk dengan dunia, hati pun ialah sibuk dengan hasad, dengki, kebencian, kemarahan, cinta dunia, cinta maksiat, macam-macam para jemaah. Okey, macam-macam. Okey, kalau kita ialah macam tu, hati ialah sibuk dengan benda yang sia-sia, dengan benda yang kecil para jemaah, yang tak penting, yang tidak mustahak di dunia ini. Okey. Kita pun kena tahu bagaimana keadaan pada hari kiamat. Okey ke atau tidak? Kalau boleh para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, silakan buka surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ialah surah 26. Asy-Syu'ara 26. Okay. Kita ambil daripada ayat 87.
ayat 87 surah Asy-Syu'ara. Ayat 87. Tengok bara jemaah. Kita bukan belajar rahsia hari kiamat hanya sekadar maklumat tentang kiamat sahaja. Tidak para jemaah. Kita belajar ini sebagai peringatan. Sebagai apa? Iktibar. Okey? Untuk memberi kita kesedaran. Okey? Tengok. Ayat 87 Allah berfirman, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Wala tukhzini. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk dibangkitkan hidup semula. Para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ialah ada doa dan ada harapan. Doa dan harapan. Yang amat tinggi. Ini pun ialah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Nabi Ibrahim alaihi salam takut. Takut hari apa? Nabi Ibrahim alaihi salam takut hari kebangkitan. Takut hari kiamat. Nabi Ibrahim bukan hanya takut api neraka sahaja, bukan hanya takut Allah sahaja. Wala tukhzini. Janganlah engkau hinakan aku. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak ada orang langsung suka hina. Tak ada orang langsung suka hina. Tetapi kita kena faham kehinaan itu adalah dua. Satu kehinaan di dunia, lagi satu kehinaan di akhirat. Okey? Ramai orang tidak tahan kehinaan di dunia ini. Ramai orang tidak terima kehinaan di dunia ini. Tetapi kita kena tahu, kehinaan yang di dunia ini ialah bila ada, dia datang melalui manusia. Melalui manusia. Okey? Itu kehinaan yang di dunia. Tapi bagaimana kehinaan yang di akhirat? Sebenarnya para jemaah, kehinaan yang di akhirat bukan dari manusia. Kehinaan yang di akhirat ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah. So, mana kehinaan yang lagi besar? Kehinaan yang di dunia atau kehinaan yang di akhirat? Sebenarnya para jemaah, kehinaan yang di akhirat. Oleh itu Nabi Ibrahim AS, walaupun di dunia ini, Nabi Ibrahim AS, dibuang dalam api. Yani kita semua ialah tahu kisah Namrud. Apabila dia ialah sembah Nabi Ibrahim dalam api. So, mana doa Nabi Ibrahim agar Allah selamatkan dia dari api di dunia ini? Tak ada para jemaah. Dalam riwayat, malaikat Jibril alaihi salam datang untuk tolong Nabi Ibrahim. So, Nabi Ibrahim tidak setuju.
Tidak. Maknanya Nabi Ibrahim AS tak pernah takut langsung. Tak pernah takut orang. Kita semua para jemaah tahu cerita Nabi Ibrahim. Apabila dia ialah masuk ke tempat berhala. Lepas tu Nabi Ibrahim AS bicara semua berhala tinggalkan satu sahaja. Satu sahaja. Yang lain-lain itu hancur. Nabi Ibrahim memang tahu akibat itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut. Mereka ialah menyala api kemudian mahu masuk Nabi Ibrahim dalam api itu. Nabi Ibrahim pun tak rasa takut. Biasa. Seolah-olah Nabi Ibrahim beritahu kepada mereka, buatlah apa yang kamu mau. Aku tak takut. Biasa. Ya Allah. So macam mana? Takut hari kiamat. Hanya Nabi Ibrahim AS takut hari kebangkitan para jemaah. Dia tidak mahu Allah subhanahu wa ta'ala hinanya pada hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Seolah-olah Allah berkata kepada manusia, apa yang dahulu memberi manfaat kepadamu di dunia di hadapan manusia tidak akan memberi manfaat kepadamu di sini. Yauma la yanfa'. Apa yang dahulu di dunia memberi manfaat kepadamu di dunia di hadapan manusia tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari kiamat. Para jemaah kena faham ini. Semua yang telah memberi kita manfaat di dunia ini tidak akan memberi kita manfaat lagi pada hari kiamat. Tidak. Ya Allah. Semua yang memberi kita manfaat di dunia ini, kita tak boleh menggunakan dia lagi pada hari kiamat. Dia tidak fungsi pada hari kiamat. Tidak akan bantu kita lagi pada hari kiamat. Tidak memberi kita manfaat pada hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Harta, yani tidak akan dapat manfaat dari harta atau dari manusia. Langsung. Apa lagi selain dua-dua ini? Apa yang di dunia ini para jemaah? Selainkan dua ini. Harta dan manusia. Termasuk anak, isteri, ibu, bapa, adik, beradik, sahabat, jiran, masyarakat. Semua ini. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan memberi manfaat kepadamu di dunia ini. Okey? Tidak. Harta tidak memberi manfaat. Tapi bukan semua harta. Ada harta yang boleh memberi manfaat para jemaah. Ada harta yang akan memberi kita manfaat pada hari kiamat. Ada harta yang manfaatnya berterusan, tidak berhenti. Apa harta itu para jemaah? Iaitu harta yang digunakan dalam
ketaatan kepada Allah. Itulah harta yang boleh bantu kita pada hari kiamat, yang boleh memberi kita manfaat pada hari kiamat, ialah harta yang kita menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, tengok para jemaah. So kalau kita ialah mempunyai harta dan kita ialah sayang harta itu, so apa yang kita harus buat para jemaah? Apa yang kita harus buat terhadap harta itu? Kalau kita tidak mahu rugi harta itu langsung, apa yang kita harus buat? Kita mesti menggunakan harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Apa maksud? Yani jangan kamu menjadikan harta itu matlamat kamu. Jangan. Jangan kamu ialah hanya berusaha dengan sungguh-sungguh di dunia ini untuk mengumpulkan harta. Jangan. Nanti walaupun harta itu memberi manfaat kepada kamu di dunia, tapi hubungan antara kamu dan harta ini akan putus lepas mati. Adakah kita perlu harta selepas mati? Allahu Akbar. Ya, sangat-sangat perlu. Sebagaimana awak memerlu harta di dunia ini, sebab harta ini ialah akan bantu kamu, akan memberi manfaat kepada kamu di dunia. Manfaat seperti makan, minum, pakai dan ialah memudahkan urusan kamu. Itulah para jemaah, tanpa harta kita tak boleh buat apa-apa langsung di dunia ini. Apa-apa yang kita buat walaupun kecil kena bayar. Okey? Tapi kita tidak mahu hanya hubungan antara kita dan harta di dunia ini sahaja. Bagus kalau boleh. Pasal ramai orang telah menjadikan harta ialah sebagai matlamat mereka. Mereka kerja supaya mereka ialah dapat harta. Mereka ialah berusaha dengan sungguh-sungguh sebab matlamat mereka hanya harta. Okey? Nanti awak akan mati. Okey. Selepas kamu mati, bagaimana? Semua hubungan yang akan, semua hubungan yang antara kita dan harta akan putus. La ilaha illallah. Kenapa para jemaah? Sebab masa hidup di dunia ini tidak membelanjakan harta itu dalam ketaatan. Dia ialah telah membelanjakan harta itu untuk walaupun tak ada maksiat. Yani mungkin ada orang para jemaah tidak menggunakan hartanya dalam maksiat. Mungkin. Tapi dalam hiburan, kelalaian macam tu sahaja. Okey, rugi besar. So kita kena infak harta ini dalam ketaatan kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, infak harta dalam ketaatan kepada Allah bukan hanya infak sahaja. Bukan hanya kita memberi harta kita ini kepada orang miskin sahaja. Tak. Ada banyak cara lain. Bila kita belajar macam kita sekarang, kita belajar sekarang. Okey? Kita sekarang ialah menuntut ilmu. Kita mencari ilmu. Lepas tu kita bayar supaya kita ialah mencari ilmu, supaya kita dapat ilmu.
Kita menuntut ilmu kiranya sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. So kita infak dalam ketaatan. Okey? Macam tu. Banyak yang kita boleh buat kerana Allah Azza wa Jalla. Semua ini perlu duit. Subhanallahil azim. So kalau kita ialah infak harta kita dalam ketaatan, yani misal para jemaah, kita beli baju. Okey, mungkin ada 2 orang beli baju. Salah satu orang ialah membeli baju kerana ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu beli sebagai ketaatan kepada Allah. Macam mana saya boleh beli baju sebagai ketaatan kepada Allah? Sebab Allah yang menyuruh saya ialah menutup aurat. Allah yang suruh saya ialah mengambil perhiasan. Tapi pakai sebagai ketaatan kepada Allah. Bukan pakai lepas tu megah atau rasa macam bangga atau no. Tidak. Saya pakai sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Okay? Ya Allah, itulah. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Kekuatan tidak memberi manfaat, melainkan jika ia digunakan untuk menolong kebenaran. Ramai orang para jemaah ialah di dunia ini mempunyai kekuatan, kekuasaan dan pengaruh. Hidup lama. Semua orang hormat kepada dia. Tapi dia tidak pernah menggunakan ialah kedudukannya atau kekuatannya atau kekuasaannya untuk menolong kebenaran. Tidak. So maknanya para jemaah, ramai orang tidak dapat manfaat daripada ialah umur mereka. Okey, saya nak bagi contoh. Kita ialah kerja. Ramai orang bekerja dapat gaji pada hujung bulan. Hujung bulan baru dapat gaji. Kenapa mereka tidak mengambil gaji pada awal bulan? 1 hari bulan ambillah gaji. Kenapa mereka ambil gaji pada hujung bulan? Saya mau tanya para jemaah, kalau boleh bagi saya jawaban. Adakah ada tempat kerja yang memberi gaji awal bulan? Ada tak? Para jemaah boleh beritahu saya. Saya tak tahu sama ada ke atau tak ada. Saya tanya. Tak ada, Syekh. Ada? Tak ada, Syekh. Oh, tak ada. Langsung. Sebab kena kerja dulu, baru dapat gaji hujung bulan. Bagus. Bagus Haji Nasr. Haji Nasr kata kena kerja dulu. Yani kita kena memberi manfaat kepada orang lain dulu. Kita kena berkhidmat kepada orang lain dulu. Orang lain kena dapat manfaat dari kita dulu. Kemudian selepas orang itu dapat manfaat daripada kita, kita ialah baru terima gaji supaya ialah memberi kita manfaat. So gaji yang kita dapat itu hasil
usaha kita. Bila kita ialah berusaha selama 1 hari ke, 1 minggu ke, 1 bulan ke, akhirnya kita dapat gaji, maknanya kita dapat manfaat daripada waktu kita, dapat manfaat dari umur kita, dapat manfaat dari usaha kita, dapat manfaat dari tenaga kita. Tapi bagaimana kalau kita kerja selama 1 bulan dengan sungguh-sungguh, lepas tu kita datang pada hujung bulan tak ada gaji langsung. Adakah akan kiranya sebagai dapat manfaat daripada usahanya? Tidak, Syekh. Tidak. Tidak dapat manfaat dari usahanya, tidak dapat manfaat dari waktu, umur, kerja, usaha, tak ada manfaat langsung. Ramai orang di akhirat, para jemaah, ramai orang di akhirat pun akan macam tu. Akan datang pada hari kiamat, tak ada manfaat. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Tengok, awak sudah duduk lama, awak sudah duduk berapa lama dengan harta kamu? Awak sudah duduk berapa lama dengan anak kamu? Saya rasalah para jemaah, inilah dua-dua benda ini yang paling lama dengan kita. Harta dengan anak kita. Betul? So, dua-dua ini amat penting. Tapi, tak ada manfaat langsung dari dua-dua perkara itu, melainkan datang pada hari kiamat dengan membawa hati yang sejahtera. Faham ini para jemaah? Kekuatan tidak memberi manfaat melainkan jika digunakan untuk menolong orang. Maknanya rugi besar orang yang mempunyai pengaruh atau mempunyai kedudukan tinggi atau ialah mempunyai kuasa tetapi tidak menggunakan kekuatan itu dalam ialah menolong kebenaran. Rugi besar. Kalau awak mahu dapat manfaat dari usaha kamu di dunia ini, nak dapat manfaat dari kerja kamu di dunia ini, awak kena menolong kebenaran di dunia ini. Okey, menolong kebenaran. Contoh, Syekh. Contoh, bagus Haji Nasir minta contoh. Baik, tengok bagaimana. Tengok keadaan kamu. Okey, awak tanggungjawab. Apa kerja kamu? Okey, apa kerja kamu? Tengok. Kalau katakan awak ialah sebagai apa? Awak kerja sebagai doktor, contoh. Awak kerja sebagai doktor. Kalau awak kerja sama di klinik ke atau di hospital ke, tak ada masalah, mana-mana awak boleh kerja. Niat kamu usaha untuk menolong kebenaran. Kebenaran itu ialah kamu tanggungjawab. Kebenaran itu ialah kamu memegang amanah. Kamu kena ikhlas. Kamu kena bantu orang kerana Allah, sebab ini tanggungjawab kamu. Okey? Kena tolong orang dengan ikhlas. Awak sebagai ialah pegawai lain ke atau tugas lain ke, tengok bagaimana. Jangan kamu menyusahkan orang. Jangan. Sebab para jemaah, dunia ini berdiri
atas dasar kebenaran. Kebenaran. Siapa yang suruh kita kerja? Ialah Allah Azza wa Jalla. Maknanya kerja kita ialah sebagai kebenaran. Tolong orang tanpa kamu ambil rasuah dari orang, tanpa kamu menyusahkan orang. Okey? Awak kena menolong kebenaran. Yakni apa? Jangan kamu bagi hak orang kepada orang lain. Jangan kamu ialah mengurangi hak orang lain. Faham ini? Kena bagi hak orang betul-betul. So maknanya semua orang yang bekerja, mereka ialah mempunyai tanggungjawab. Okey? Mesti menolong kebenaran. Al-Quran ini ialah kebenaran. Ibadah ialah kebenaran. Usaha kamu yang baik kebenaran. Keluarga kamu kebenaran. Pasal awak dapat semua ini melalui kebenaran, melalui Al-Quran, melalui perintah Allah Azza wa Jalla. Siapa yang halalkan isteri kepada kamu? Siapa yang halalkan suami kepada kamu? Awak dapat semua ini ialah melalui kebenaran. Jangan menyusahkan suami. Jangan menyusahkan isteri. Jangan hina suami. Jangan hina isteri. Menolong kebenaran. In tansurullah yansurkum. Jika kamu ialah menolong Allah, jika kamu ialah menolong kebenaran, jika kamu menolong agama kamu, Al-Quran kebenaran, agama Islam kebenaran, sunnah Nabi SAW ialah kebenaran. Bila saya orang amanah, saya jujur, saya ikhlas, saya baik, saya tidak menyakiti orang, saya tidak dusta, saya tidak hina, tidak mengumbat, saya ialah buat baik sahaja, saya sudah menolong kebenaran. Okey? Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. So, bagaimana awak kena tahu semua ini? Okey? Kita memerlukan menggunakan harta kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, awak beli kereta. Apa tujuan kamu? Awak beli kereta untuk apa? Okey, tak ada bila kamu nak beli kereta, tak ada orang akan tanya kamu, awak akan guna kereta ini untuk apa? Tak ada orang tanya macam tu. Tapi hari kiamat Allah akan soal kamu. Allah akan tanya kamu. Hanya di dunia ini, bila awak mahu beli kereta, awak sudah ada duit, awak pergi bayar duit, ambil kereta. Tak ada orang akan tanya kamu, awak akan guna kereta ini pada apa? Okey, awak nak beli baju baru. Untuk apa? Ada tak? Tak ada orang tanya kamu. Bili-bililah. Betul tak? Yang amat penting, dapat duit. Sudah ada duit, boleh beli. Tak ada masalah. Tapi Allah akan soal kamu pada hari kiamat. Di dunia ini bila kamu mahu beli sesuatu, mereka tanya kamu tentang duit. Ada duit tak? Ada duit tak? Okey. Kalau ada duit, dia boleh jual kepada kamu. Tak ada duit, dia tak boleh jual. Hari kiamat, Allah tidak tanya kamu tentang duit. Allah akan tanya kamu tentang tujuan kamu. Apakah awak beli kereta ini? Awak beli kereta, Allah akan soal kamu hari kiamat. Awak beli kereta ini untuk apa? Untuk apa? So kita akan jawab macam mana para jemaah? Kita beli kereta untuk apa? Ya Allah, soalan ini hanya kita diterima, kita akan terima hanya pada hari kiamat. Apa tujuan kita? Oh, tujuan saya beli kereta ini
untuk ketaatan kepada Allah. Saya beli kereta ini sebab saya nak pergi ke masjid. Saya nak beli kereta ini sebab saya nak pergi majlis ilmu. Saya beli kereta ini supaya ialah mudah saya buat urusan kerana Allah. Okey, awak lulus. Lepas tu akan tanya kamu lagi, dapat duit kereta itu dari mana? Halal ke atau haram? Dapat duit itu melalui usaha yang benar atau melalui ialah na'udzubillahi ta'ala jalan yang salah. Itu makna menolong kebenaran. Faham ini para jemaah? Bila saya ikut agama Islam, ini ialah menolong kebenaran. Okey? Kecantikan tidak memberi manfaat melainkan jika ia digunakan dalam kesucian dan ketaatan. Dan kedudukan tidak memberi manfaat melainkan jika ia dijadikan wasilah untuk berkhidmat kepada agama dan manusia. Faham ini para jemaah? Inilah keadaan. Ini ialah keadaan farda, bersendirian. Kita ialah akan datang pada hari kiamat ialah hanya dengan hati, dengan amalan, dengan bawa dua-dua ini hati dan amalan untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebabkan dahsyatnya keadaan itu. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha apabila mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan keluar dari kubur pada hari kiamat selepas dengar sangkakala berkaki ayam. Berkaki ayam. Hufatan. Uratan, telanjang, ghurla, dan belum berkhatan. Ya Allah, berkaki ayam. Semua orang keluar dari kubur, pergi ke tanah mahsyar berkaki ayam. Menteri ke, orang besar ke, orang kaya ke, kita tahu ramai orang di dunia ini ialah mempunyai kasut dari emas. Okey? Baju pun dari emas. Okey. Itu di dunia. Tengok keadaan mereka datang pada hari kiamat berkaki ayam. Bukan itu sahaja. Telanjang. Bukan itu sahaja. Belum berkhatan. So, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tiga perkara ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah lelaki dan wanita akan melihat antara satu sama lain? Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Keadaan manusia pada hari kiamat dari kubur ke tanah mahsyar berkaki ayam.
telanjang, belum khatam. Sayyidah Aisyah dengar, tapi tak boleh diam. Tak boleh diam. Teruskan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah lelaki dan wanita akan melihat antara satu sama lain? Yani lelaki boleh tengok aurat perempuan, perempuan pun boleh tengok aurat lelaki. Sayyidah Aisyah tanya Rasulullah untuk apa? Sebab Sayyidah Aisyah cinta Allah, cinta Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ialah mencintai agama Allah dan dia ialah cemburu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istiqamah. Dia ialah rasa sedih. Macam mana lelaki akan melihat perempuan, perempuan akan melihat lelaki. Maknanya dia memang rapat dengan agama Allah. Dia ialah mahu menolong kebenaran, tapi dia belum tahu lagi keadaan. So jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan pada hari itu lebih dahsyat daripada membuat mereka memikirkan perkara tersebut. Ya Rabbi, perkara dan keadaan pada hari itu lebih dahsyat daripada membuat mereka memikirkan perkara tersebut. Lebih dahsyat. Yani perempuan tak ada pakaian langsung, tapi lelaki tak pernah fikir memandang kepada perempuan itu langsung. Kenapa para jemaah? Sebab mereka ialah dalam suasana dahsyat yang luar biasa. Bagaimana para jemaah kalau ramai orang tinggal di suatu hotel, tiba-tiba ada gempa bumi yang kuat. Okey, nampak hotel itu ialah macam goyang-goyang. Lepas tu, pejabat hotel itu suruh semua orang keluar cepat dari hotel. Ada yang sedang mandi, ada yang sedang tukar baju dan macam-macam para jemaah. Semua orang akan keluar dari hotel itu macam mana? Mungkin tak sempat pakai baju. Mungkin tak sempat tutup aurat. Cepat lari. Adakah sedang semua orang berlari dari hotel itu? Pernah berfikir terhadap perempuan yang tak pakai? Atau perempuan pernah fikir terhadap lelaki yang tak ada pakaian? Saya rasa mustahil para jemaah. Mustahil. Semua orang hanya berfikir terhadap apa? Satu perkara sahaja. Ya Allah, satu perkara, nak selamatkan diri. Nak selamatkan diri para jemaah. Ya Allah, betul tak? So bagaimana kalau hari kiamat? Ya Allah. Ini termasuk antara penjelasan yang paling mendalam bahawa keadaan kebangkitan
bukanlah keadaan yang biasa para jemaah. Maka manusia tidak sibuk dengan perkara yang dahulu menyibukkan mereka di dunia. Kerana kedahsyatan itu lebih besar, keadaan itu lebih berbahaya, dan ketakutan itu lebih dahsyat. Allahu Rabbi. Oleh itu para jemaah, kalau boleh kita pergi ke surah Abas, pergi ke juzuk 30, juzuk 30, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bukalah para jemaah surah 80, muka surat 585. 585. Bismillah. Tengok pada ayat 37. 37. Atau kalau boleh kita ambil daripada 33. 33 surah Abas. Okey, sudah. Muka surat 585. Ayat 33. فإذا جاءت الصاخة. Haji Nasir boleh baca? Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Sini bercakap tentang apa? Suara. Tentang suara, iaitu suara itu ialah suara apa? Suara menjerit kuat. Menjerit kuat. Yani ialah bila dengar, ialah tiuban pada apa? Sangka kala. Okey? Bunyi yang kuat ini akan berlaku bila? Hari kiamat. Okey. Apa yang akan berlaku? Teruskan. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Okey. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari seseorang itu lari, bukan pusing kepala, bukan tutup mata, bukan tak buat macam tak nampak. Tak. Apa dia buat? Lari. Ya Allah, yani mungkin kita jumpa orang para jemaah tapi tak pandang dia. Mungkin kita jumpa orang dia cakap tapi kita tak jawab. Betul tak? Mungkin. Tapi lari daripada orang, ini luar biasa para jemaah. Ini bukan senang. Okey, siapa orang itu? Saudaranya. Min akhi, bukan lari dari. Adakah ada orang berlari daripada saudaranya? Mungkin berlari dari orang lain. Mungkin sebab takut orang. Mungkin lari. Tapi adakah ada yang berlari dari saudaranya? Saya rasa yani kalau tak silap saya para jemaah tak pernah dengar, tak pernah nampak ada orang berlari daripada saudaranya. Betul? Okey. Teruskan Haji Nasir.
dan ibunya serta bapanya. Sini ialah bercerita tentang ibu bapa, betul? Betul. So, kenapa di sini berbicara tentang ibu bapa? Oh, sebab orang itu pun masih lagi berlari. Masih lagi berlari. Dari siapa? Kedua ibu bapa. Yani tak mau jumpa saudaranya, no, tak mau jumpa. Tak mau jumpa ibu bapa pun tak mau jumpa. Teruskan. Dan isterinya serta anak-anaknya. Ya Allah. Dan dia ialah berlari daripada isterinya dan anak-anaknya. La hawla wa la quwwata illa billah. So para jemaah, bagaimana kalau dia berlari daripada saudaranya, ibu bapanya, isterinya, anaknya? Bagaimana dia terhadap orang asing? Bagaimana? Ya Allah, dahsyat para jemaah, betul besar dahsyat hari kiamat. Okey, saya nak tahu apa sebab kenapa orang itu berlari daripada semuanya. Para jemaah, kita tengok di dunia ini, orang yang kita paling rabat dengannya, siapa? Adik, beradik, ibu, bapa, isteri, anak. Betul tak? So, kalau sudah lari dari semuanya, akan rabat dengan siapa lagi? Okey, tak apa. Saya nak tahu apa sebab. Apa sebab? Apakah orang itu berlari dari semua orang yang rabat dengannya? Apa sebab, Haji Nasir? Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai orang di dunia ini tinggalkan ibadah. Sebab apa? Sebab mahu jaga keluarga. Saya rasa di dunia ini yang terutama bagi kita keluarga kita. Adik-beradik, saudara kita, ibu, bapa, isteri, anak kita. Ramai orang berusaha dengan sungguh-sungguh dan ramai orang buat yang paling susah, yang mustahil di dunia ini supaya ialah tanggungjawab keluarga. So bagaimana kalau hari kiamat lepas keluar dari kubur akan berlari dari semuanya? Sebab apa? Sebab orang itu sendiri ialah mempunyai perkara yang membuat dia macam mana? Sangat-sangat sibuk. Tak ada masa lagi berfikir terhadap adik-beradik, ibu bapa, isteri, anak. La. Hanya berfikir terhadap dirinya sendiri. Ya Allah. Apa yang dia mahu? Dia mahu selamatkan dirinya. Mahu selamatkan dirinya dari azab. Setiap manusia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan keselamatannya, dengan catatan amalannya, dan dengan nasib akhirnya. Allahu Rabbi. Ya Allah. Maka manusia keluar dalam keadaan yang sesuai dengan 3 hakikat besar. Yang pertama, hakikat penghambaan. Semua orang para jemaah keluar dari kubur fokus dengan 3 hakikat, 3 perkara yang amat penting. Tidak akan berfikir pada orang lain, walaupun orang lain itu adik-beradik, ibu bapa, isteri, anak-anak. Tidak. Dia fokus dengan apa? Dengan hakikat yang pertama ialah
penghambaan. Apa maksud ini? Bahawa dia ialah seorang hamba. Yani dia mahu datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai seorang hamba. Ingatlah para jemaah, semasa hidup di dunia ini, dia enggan, dia tidak mahu hidup di dunia ini sebagai seorang hamba, tak mahu. Tapi hari kiamat, hari kebangkitan itu, dia ialah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dia ialah menjadi sebagai hamba. Dahulu di dunia dia menyangka bahawa dia memiliki, lalu tiba-tiba ia keluar tanpa memiliki apa-apa. Itulah ramai orang di dunia ini para jemaah, bila Allah memberi ialah kekayaan kepada mereka, mereka rasa ialah bahawa mereka ialah memiliki. So ada yang sombong, ada yang buat jahat, berlaku zalim, macam-macam. Tapi hari kiamat, sebab dia keluar kosong, tak ada apa-apa para jemaah, dia ialah sibuk dengan apa? Dengan penghambaan. Tapi bagaimana masa di dunia ini dia tidak amalkan semua ini. Hakikat yang kedua ialah tersingkapnya segala perkara. Yani segala rahsia akan terserlah. Tak ada lagi rahsia. Bahawa berhiasan zahir tidak mampu menutupi hati yang kosong. Allahu Akbar. Kalau kita para jemaah pergi ke surah At-Tariq, والسماء والطارق, juzuk 30 juga. Surah nombor 86, 86 muka surat 591. Ambil daripada ayat 8. Ayat 8 surah At-Tariq. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubala as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Okay, silakan Haji Nasir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan yang hidup semula sesudah mati. Okey, tak ada masalah langsung. Yani bagi Allah SWT mudah sangat. Tak ada masalah. Okey. Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati dari itikad, niat dan lain-lainnya. Lagi? Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Yawma tubala as-sarair, pada hari segala rahsia diuji dan didedahkan. Ya Allah, ya Allah. Tak ada rahsia lagi para jemaah. Oleh itu, 3 hakikat, 3 perkara manusia akan sibuk sampai lari daripada keluarga. Sibuk dengan penghambaan. Macam mana? Dia rasa semua yang bukan hamba hari kiamat rugi. Semua yang bukan hamba Allah pada hari kiamat akan masuk neraka jahannam.
Allahu Akbar. So dia ialah sibuk dengan penghambaan. Lagi para jemaah, dia sibuk dengan apa? Dengan segala rahsia yang didedahkan. Kita semua ada rahsia. Tapi tak ada orang akan tahu di dunia ini. Tak ada orang boleh tahu rahsia kita. Tak ada orang nampak rahsia kita juga. Hari kiamat semua rahsia kita akan didedahkan. Semua orang akan tahu rahsia kita. La ilaha illallah. So macam mana para jemaah? Hakikat yang ketiga ialah tentang perhitungan. Waktu beramal telah berakhir. Oleh itu para jemaah kena tahu, dunia ini ialah tempat amal. Tempat amal, tempat usaha, tempat kerja. Bukan tempat hisab. Okey. Dan waktu soal jawab telah bermula. Maknanya dunia ini waktu amal, akhirat waktu soal jawab. Waktu amal sudah berakhir. Waktu soal jawab sudah bermula. Ya Allah. Oleh itu para jemaah kita kena bersedia awal. Kita kena berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka manusia tidak dibangkitkan dengan keadaan yang sesuai dengan dunia langsung. Tetapi dengan keadaan yang sesuai untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu keadaan yang mengajarnya engkau ialah seorang hamba, engkau miskin, engkau berhajat, engkau sedang bertanggungjawabkan, engkau akan ditanya. Maaf Syekh. Silakan. Syekh ada ajar kita dulu Syekh tentang orang-orang yang tanpa dihisap Syekh. Betul. Boleh ceritakan sikit Syekh? Silakan buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah 39 muka surat 459. Ayat 10. Silakan. Katakanlah, wahai Muhammad, akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab. Ini khusus bagi siapa? Orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar terhadap semua ujian, terhadap ibadah. Okey. Orang-orang yang bersabar akan masuk syurga tanpa hisab. Okey, walaupun orang itu
Pasal kita manusia. Kita bukan maksum. Yani kita mungkin bersabar, tapi kita pun ada kekurangan, mungkin kita pun buat maksiat. Pasal kita bukan maksum. Okey? Semua orang yang bersabar terhadap ujian, terhadap musibah, terhadap kesusahan, tapi syarat orang itu beriman, akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Sebab bila orang sabar, pastilah dia akan bersabar terhadap perkara yang susah. Allah tidak akan menyusahkan orang di dunia dan di akhirat. Allah tidak menguji orang dua kali. Orang yang dapat ujian tapi lulus di dunia ini dalam ujian akan selamat di akhirat. Oleh itu tadi kita baca pada surah Asy-Syu'ara, orang yang akan selamat hanya siapa? Orang yang datang dengan membawa hati yang sejahtera. Dialah. Faham ini? Jelas? Jelas sih, terima kasih. Baik. Dan ini tidak bermaksud bahawa orang beriman akan kekal dalam kehinaan selama-lamanya. Okey? Orang beriman mungkin dapat ujian di dunia ini, tapi bukan selama-lamanya. Tidak para jemaah. Bahkan Allah akan memuliakan ahli iman selepas itu. Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman, yang bersabar, bukan di dunia. Para jemaah, jangan mengharap kemuliaan di dunia ini. Jangan. Yang amat penting bagi kita kemuliaan yang di akhirat. Allah memberikan pakaian kepada mereka. Allah akan memberikan keamanan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi wajah-wajah mereka. Dan telah datang dalam hadis bahawa orang pertama yang akan dipakaikan pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, maka keadaan telanjang ketika kebangkitan merupakan bermulaan suasana umum. Kemudian datanglah kemuliaan Allah kepada ahli iman menurut kedudukan mereka. Allahu Akbar. Masya Allah. Keadaan umum telanjang. Tapi ada yang Allah akan memberi pakaian kepada mereka. Tapi siapa itu para jemaah? Itu ialah orang yang istimewa, yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ialah mesti mengetahui bahawa manusia keluar dari kubur dengan keadaan yang sesuai dengan keagungan hari kiamat. Maknanya keadaan di dunia lain dari keadaan di akhirat. Tanpa perhiasan dunia. Okey? Tanpa kekuatan dunia. Tanpa pilihan dunia. Dan tanpa
penutupan yang dia buat untuk dirinya sendiri. Supaya terserlah bahawa penutupan yang sebenar ialah penutupan Allah. Perhiasan yang sebenar ia takwa. Kekuatan yang sebenar ialah iman. Dan keselamatan yang sebenar ialah amal soleh. Allahu Akbar. Oleh itu para jemaah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti berdoa kepada Allah. Ya Allah, tutubilah aib kami pada hari kiamat. Amankanlah ketakutan kami pada hari kebangkitan. Pakaikanlah kami pakaian takwa. Dan jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang yang keluar dari kubur mereka menuju rahmatmu dan keridaan. Itulah yang mustahab. Oleh itu para jemaah, kita ialah mesti faham dan kita ialah mesti sedar. Allah akan memberi kita ialah peluang yang terbaik. Sebagaimana Allah memberitahu kita dalam Al-Quran, ada dua jenis pakaian. Satu baju macam ni, lagi satu pakaian takwa. Pakaian takwa. Kalau kita ialah bertakwalah kepada Allah di dunia ini, Allah akan memberi kita pakaian di akhirat. Allah akan memuliakan kita di akhirat. Tapi para jemaah kena faham, keadaan manusia keluar dari kubur untuk bertemu jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ialah berkaki ayam, telanjang dan belum berkhatan. So kita kena faham, adakah mahu kita ialah terus dalam keadaan ini atau kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala ialah menutup aurat kita. Kalau kita mahu, kita ialah mesti bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mesti yakin, mesti ialah berusaha. Semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di dunia ini, kita ialah mesti menggunakan semua nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai situ kita berhenti. InsyaAllah lain kali kita sambung. Okey. Okey, Haji Nasir. Ya, Syekh. Terima kasih, Syekh, untuk ilmu hari ini. Hari ini kita ada dalam 40 orang, Syekh. Alhamdulillah. Masya Allah. Lebih kurang. Jadi sungguh-sungguh manfaat ilmu ini, Syekh. Saya rasa sungguh gembira dapat ilmu pada hari ini, dan kita tunggu lagi pada ilmu-ilmu yang akan datang, Syekh. Semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan pada kita dan pada pihak Syekh untuk kita bertemu lagi. Pada semua yang hadir pada ini diucapkan ribuan terima kasih, dan selalu-selalulah kita berhubung untuk kelas seterusnya. Terima kasih, Syekh. InsyaAllah, amin. Okey Haji Nasir, terima kasih kepada para jemaah semua. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah panjangkan umur para jemaah semua dengan sihat dan afiat, dan insyaAllah kita bertemu pada kelas yang akan datang insyaAllah. Itu wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum, nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله منكم، منا ومنكم. تقبل يا كريم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.